Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Tehran mungkin bersedia memberikan jaminan secara bertulis bahawa ia tidak akan membangunkan senjata nuklear pada masa hadapan. Dalam kenyataan yang dipetik agensi berita rasmi Iran, IRNA, beliau berkata langkah tersebut boleh dipertimbangkan sekiranya diperlukan dalam proses rundingan diplomatik. Bagaimanapun, beliau tidak mengesahkan sama ada cadangan itu menjadi sebahagian daripada rundingan semasa antara Iran dan Amerika Syarikat yang kini berlangsung di Switzerland. Rundingan tersebut bertujuan memuktamadkan perjanjian damai jangka panjang susulan pemeteraian memorandum persefahaman antara kedua-dua negara pada awal minggu ini. Di bawah rangka kerja perjanjian berkenaan, isu program nuklear Iran perlu diselesaikan dalam tempoh 60 hari yang dilihat sebagai cabaran terbesar dalam rundingan tersebut. Selain itu, beliau memaklumkan sebagai langkah awal, aset Iran bernilai kira-kira 6 bilion dolar Amerika yang dibekukan oleh Amerika Syarikat di Qatar berpotensi dicairkan. Perkembangan ini disifatkan sebagai isyarat kesediaan Iran untuk berkompromi dalam isu nuklear sekaligus membuka ruang kepada pemeteraian perjanjian damai yang lebih menyeluruh.